Tanpa pembiayaan tersebut, kami mungkin terpaksa menolak setengah projek disebabkan oleh kekangan modal kerja. Saya Fazli bin Razak, pengarah urusan dari Kemuncak Lanai, Sdn Bhd. Kami merupakan syarikat Bumiputra yang menyediakan penyelesaian tenaga kerja profesional dan teknikal, khususnya dalam sektor kejuruteraan, ICT dan projek-projek berskala besar, khususnya dalam industri minyak, tenaga dan gas di Malaysia. Selamat kami ialah membantu pelanggan mengekalkan kecekapan operasi melalui pakat yang tepat dan bersedia menyumbang dari hari pertama. Sebagai pengarah urusan, peranan saya lebih kepada menentukan strategi syarikat dan memastikan setiap bakat yang kami hantar benar-benar memenuhi keperluan teknikal serta budaya kerja pelanggan. Saya juga terlibat dalam proses pemilihan projek, membina hubungan dengan pelanggan dan mengekalkan standard kualiti dalam perkhidmatan kami. Kami bermula sebagai sebuah tenaga kerja profesional dan kini telah berkembang kepada penyelia perkhidmatan kejuruteraan yang penuh termasuk perundingan reka bentuk, sokongan komisioning serta digitalisasi dokumen dan sistem ICT. Pertubuhan kami banyak bergantung pada kepercayaan dan keyakinan pelanggan kepada kami dalam menguruskan projek-projek yang berskala besar. Kami menawarkan solusi menyeluruh dari pemilihan tenaga kerja berkemahiran tinggi, latihan kemahiran teknikal hingga pelaksanaan projek kejuruteraan dan ICT secara end-to-end. Antara pencapaian terbesar untuk syarikat adalah kejayaan kami untuk menembusi pasaran-pasaran untuk syarikat-syarikat multinational company, di mana syarikat-syarikat tersebut adalah syarikat yang berpengkalan di luar negara tapi mereka juga mempunyai operasi di Malaysia. Kejayaan kami untuk membekalkan tenaga kerja kami dan perkhidmatan kami kepada syarikat-syarikat luar bagi saya adalah satu pencapaian yang cukup besarlah untuk Kemuncak Lanai. Sudah semestinya dalam kita menguruskan sebuah syarikat, banyak cabaran-cabaran yang perlu kita lalui. Antara cabaran yang utama adalah pengurusan aliran tunai, terutamanya bila kita terlibat dalam projek berskala besar yang memerlukan tenaga kerja awal dan pembelian peralatan sebelum pembayaran diterima daripada pihak klien. Sinilah kami perlukan kestabilan dari segi modal kerja dan aliran tunai yang cukup. Dalam industri kami, banyak projek memerlukan kos pendahuluan yang besar, terutamanya dalam pengambilan tenaga kerja dan staf. Pembiayaan ini penting untuk memastikan segala kos dan pembayaran gaji dan pembekal-pembekal dapat dilunaskan dalam masa yang ditetapkan. Kami mengenali program ini melalui rangkaian perniagaan, platform digital dan juga program-program anjuran teraju yang turut disertai oleh funding societies. Apa yang menarik perhatian kami ialah ia ditawarkan khas untuk syarikat Bumiputra dan strukturnya sangat sesuai dengan keperluan industri kami yang begitu teknikal, terutamanya dari segi flexibility dan juga kelayakan permohonan. Kami memilih funding societies kerana prosesnya cepat, telus dan sesuai untuk syarikat penyedia perkhidmatan seperti kami. Kita faham realiti industri kami di mana aliran tunai awal sangat kritikal untuk kami meneruskan operasi. Pembiayaan ini membantu kami menggerakkan tenaga kerja lebih awal dan juga memberi peluang untuk kami mengambil projek baru. Selain untuk mengekalkan reputasi kami sebagai penyedia bakat yang boleh diharap. Tanpa pembiayaan tersebut, kami mungkin terpaksa menolak setengah projek disebabkan oleh kekangan modal kerja. Pesanan saya untuk usahawan-usahawan Bumiputra di luar sana, jangan takut pada pembiayaan. Yang penting kita pilih pembiayaan yang betul dan sesuai dengan modal bisnes anda. Saya sangat syorkan teraju IWCPF melalui funding societies. Mudah, telus dan sesuai dengan realiti bisnes kita.